Bila nak beli e-bike ni, spare part lah benda yang paling merisaukan. Pertama, ramai yang orang ambil tahu pasal harga e-bike je. Tapi, tak ramai yang ambil tahu tentang harga spare part. Yang kedua, tak semua model senang nak cari spare part. Untuk model yang baru, biasanya senang nak dapat spare part. Tapi, kalau model yang agak lama, biasanya spare part susah dicari. Yang ketiga, servis selepas jualan sangat penting. Pilih seller yang ada kedai fizikal dan menyediakan spare part yang ready stock. Dan yang paling penting, seller yang menawarkan servis, repair dan warranty. Beli di online lebih murah ataupun beli di kedai ada after sales service, korang pilih yang mana?